Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini berjumpa kembali bersama dengan Ustazah Nur, bidang pendidikan Islam yang bertajuk Solat Berjemaah Membentuk Kekuatan Ummah. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini kita akan melihat tajuk Solat Berjemaah Membentuk Kekuatan Ummah. Sebelum itu, mari kita melihat standard kandungan 4.2 iaitu merumus konsep solat berjemaah, mengamalkan dan menghayatinya secara beradab dan beristiqamah. Standard pembelajaran iaitu 4.21 menyatakan maksud solat berjemaah. 4.2.2 pula menerangkan kelebihan dan kepentingan solat berjemaah. Tip pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud solat berjemaah dengan betul. Yang kedua, menerangkan kelebihan dan kepentingan solat berjemaah dengan betul. Hari ini kita akan belajar dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 5 yang bertajuk Solat Berjemaah Membentuk Kekuatan Ummah. Mari kita rujuk muka surat 110. Bincang dan perhati gambar tersebut. Murid-murid nampak tak? Dalam gambar tersebut memaparkan kepada kita murid-murid sedang solat berjemaah di surau. Tetapi dalam gambar tersebut juga Ustazah nampak ada seorang murid sedang solat bersendirian. Kepada gambar tersebut, mari kita membaca bersama-sama dengan Ustazah dialog tersebut. Mengapakah awak solat bersendirian dan tidak berjemaah? Saya hendak cepat. Lagipun sama sahaja solat bersendirian atau berjemaah. Tidak sama. Jika solat berjemaah, kita akan mendapat 27 kali ganda pahala berbanding dengan solat bersendirian. Betulkah? Mari kita pergi bertanyakan kepada Ustaz Muaz. Berikut adalah dialog yang dibualkan oleh dua orang murid yang berkaitan dengan solat berjemaah. Pada muka surat 111, kita akan lihat pengertian solat berjemaah. Solat berjemaah ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai seorang imam. Sebagai kesimpulan, solat berjemaah mestilah diketuai oleh seorang imam. Oleh itu, mari membaca bersama-sama dengan Ustazah dan ulang berulang kali lafaz dan niat sebagai imam. Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Mari kita baca semula. Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Bagaimana pula niat solat jika kita sebagai seorang makmum? Lafaz dan niat sebagai makmum. Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Ulang sekali lagi.
usalli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Senangkan murid-murid lafaz dan niat solat. Oleh itu, mari kita sama-sama mengamalkan dan melaksanakan solat berjemaah sama ada di rumah, di sekolah ataupun di mana-mana tempat, terutamanya di masjid. Apakah hukum solat berjemaah? Hukum solat berjemaah ialah fardu kifayah bagi solat fardu. Contoh solat fardu ialah solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Manakala fardu ain bagi solat Jumaat. Murid-murid nak tahu apa maksud fardu kifayah? Fardu kifayah ialah suatu kewajipan apabila sebahagian orang melaksanakannya, maka kewajipan itu gugur bagi yang lainnya. Tetapi murid-murid, sesiapa yang solat berjemaah, mereka akan mendapat pahala yang banyak, iaitu 27 kali ganda daripada solat bersendirian. Jom kita lihat kelebihan solat berjemaah. Yang pertama, menambah khusyuk dalam solat. Yang kedua, beroleh pahala 27 kali ganda. Manakala yang ketiga, dicintai oleh Allah dan Rasul. Seterusnya, kelebihan solat berjemaah yang keempat, dapat mengukuhkan ukhuwah sesama Islam. Apabila kita pergi solat berjemaah di masjid, kita akan berjumpa dengan rakan dan kawan-kawan. Seterusnya, ikatan persaudaraan dan ikatan ukhuwah sesama Islam dapat diwujudkan. Yang kelima, kelebihan solat berjemaah ialah mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Jom kita lihat hadis yang berkaitan dengan kelebihan solat berjemaah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah." Maksudnya, sembahyang berjemaah itu lebih afdal, iaitu lebih baik daripada sembahyang bersendirian dengan 27 kali ganda ganjarannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah hadis yang menunjukkan tentang kelebihan solat berjemaah. Mari kita sama-sama solat berjemaah untuk mendapat pahala yang lebih banyak, iaitu 27 kali ganda ganjarannya daripada solat bersendirian. Betapa pentingnya solat berjemaah. Kepentingan solat berjemaah antaranya ialah, yang pertama, meningkatkan semangat berpasukan dan kerjasama. Yang kedua, membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Kenapa solat berjemaah boleh membentuk disiplin? Kerana apabila masuk sahaja waktu solat, kita akan terus solat bersama-sama. Serta mematuhi ketua. Ketua itu adalah imam kita. Pentingan solat berjemaah yang ketiga ialah melatih diri menepati masa. Manakala yang keempat pula, menambah rasa kasih sayang dan hormat menghormati tanpa mengira darjat. Setelah kita mempelajari tentang solat berjemaah, membentuk kekuatan ummah,
Mari kita membuat latihan bersama-sama di dalam buku teks. Padankan dengan jawapan yang betul mengenai solat berjemaah. Saya harap murid-murid dapat menulis dan mencari jawapan yang betul. Letakkan di dalam kotak yang kosong mengikut ciri-ciri yang diperlukan. Contohnya, lafaz niat makmum, hukum, pengertian dan lafaz niat imam. Latihan pengukuhan juga, murid-murid dihendaki tulis 3 kelebihan dan kepentingan solat berjemaah, seperti mana yang diterangkan oleh Ustazah. Semoga murid-murid dapat menjawab dengan betul dan berjaya. Di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa pada siri seterusnya. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe video Ustazah. Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.